Untuk membuatkan novel ni lekat di hati pembaca, yang penting paling utama sekali kita kena ada elemen emosi lah. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke segmen podcast khas sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Bersama saya pada hari ini ialah seorang penulis yang tidak asing lagi dalam dunia penulisan kreatif, iaitu Puan Hasni Darwina binti Hasim, atau lebih dikenali dengan nama pena Idora Darwina. Beliau hadir bersama novel terbarunya yang berjudul Hujan Bulan Disember, diterbitkan oleh Paragraf. Boleh Puan kongsikan mengapa Puan memilih tajuk Hujan Bulan Disember? Adakah ia mempunyai simbolik tertentu? Ya, saya memilih judul Hujan Bulan Disember untuk novel terbaru saya kerana perjalanan cerita, alur ceritanya terjadi ketika waktu hujan dan pada bulan Disember. Menyentuh tentang novel pula, pada pandangan Puan, apakah elemen yang mampu membuatkan sesebuah novel dekat di hati pembaca? Untuk membuatkan novel ni lekat di hati pembaca, yang penting paling utama sekali kita kena ada elemen emosi lah. Kalau tak ada emosi dalam sesebuah penulisan tu, dia jaranglah dapat lekat dalam hati pembaca. Apakah nasihat Puan kepada golongan muda yang berminat untuk menceburi bidang penulisan kreatif? Okey, satu nasihat saya kepada adik-adik yang ingin menceburi kerjaya dalam bidang penulisan. Yang pertama, adik-adik perlu banyakkan membaca. Selain daripada membaca, adik-adik perlu juga berlatih menulis, sentiasa menulis setiap hari, selain daripada menyertai bengkel-bengkel dan kursus-kursus penulisan yang ada. InsyaAllah selepas ini saya akan keluar dengan novel thriller pula pada tahun hadapan. Tunggukan Okey, kepada pengunjung-pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, bolehlah dapatkan novel-novel saya di PBAKL. Ini semua novel-novel yang pernah saya tulis. Tetapi sekarang yang terbaru ini Hujan Bulan Disember, boleh dapatkan di Reruai Karangkraf di PBAKL level 3 Dewan Tun Razak. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Idora Darwina atas perkongsian yang sangat menarik mengenai dunia penulisan dan kisah di sebalik penghasilan novel Hujan Bulan Disember. Semoga karya ini terus mendapat tempat di hati para pembaca dan menjadi inspirasi kepada lebih ramai penulis baru. Kepada semua yang hadir di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan novel ini di Paragraf dan bertemu penulisnya sendiri. Saya akhiri sesi podcast kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak Aisyah. Terima kasih juga kepada Aisyah, wartawan TVPSS SKBB, dan juga terima kasih kepada SSTP Pulau Pinang kerana menjemput saya ke podcast pada hari ini. Sekian, terima kasih.